Sanusi tuntut Pulau Pinang ibarat tuntutan Sulu terhadap Sabah. Menteri Besar Kedah Sanusi asyik ulang cerita nak tuntut balik Pulau Pinang. Bunyi dia pun lebih kurang macam tuntutan orang Sulu terhadap Sabah. Sanusi sibuk nak tuntut balik Pulau Pinang, tapi polis yang memang asal Kedah langsung dia tak sebut. Kenapa satu negeri nak dituntut, satu lagi tidak? Jawapannya jelas. Pulau Pinang jauh lebih maju dan ini bukan soal kaum atau parti politik. Ini soal prestasi pentadbiran. Dan kalau nak bercakap tentang pentadbiran, kita tengok angka pendapatan negara kasar per kapita 2024. Pulau Pinang RM75,700, Kedah 27,200, bawah purata negara. KDNK Pulau Pinang 120 bilion, Kedah 54 bilion. Pendapatan isi rumah median Pulau Pinang. Dalam penyata kewangan negeri Pulau Pinang, aliran tunai ataupun akaun hasil disatukan adalah sebanyak 1.15 bilion pada tahun 2019, menurun kepada 887 juta pada tahun 2020. Kemudiannya 848 juta pada tahun 2021, 688 juta pada tahun 2022, 330 juta pada tahun 2023 dan jatuh merudum kepada 155 juta pada tahun 2024. Mengapa ini berlaku? Mohon penjelasan. Dalam tempoh 5 tahun saja, kewangan negeri merosot dalam 90%. Ketua Menteri ada menyebut pada awal tahun 2025, unjuran aliran tunai hanya berbaki 50 juta, menyebabkan kerajaan negeri terpaksa memohon pendahuluan advance 100 juta daripada kerajaan persekutuan bagi menampung masalah aliran tunai dan juga risiko kekurangan tunai. Difahamkan bayaran balik 100 juta tu tidak dibuat secara tunai, tetapi melalui potongan 4 jenis geran persekutuan kepada negeri Pulau Pinang bagi 3 tahun berturut-turut, tahun 2027, tahun 2028 masing-masing 33 juta dan tahun 2029 sebanyak 34 juta. Potongan geran bermaksud hasil negeri akan berkurang selama 3 tahun, menyebabkan tekanan tambahan terhadap bajet mengurus dan juga bajet pembangunan negeri. Aplikasi kepada senario ini akan menyebabkan bertambah bebanan kepada masalah kewangan negeri. Sebagai kesinambungan daripada apa yang saya perkatakan sebentar tadi, saya menggesa agar kerajaan merangka pelan kewangan 5 tahun yang jelas bagi mengatasi masalah kewangan negeri tanpa terus membebankan rakyat. Contohnya, adakah kaedah meningkatkan hasil cukai semasa daripada anggaran 124 juta pada tahun 2025 kepada 210 juta pada tahun 2026, iaitu kenaikan sekitar 69% dianggap sebagai penyelesaian kepada masalah ini.